Berhenti, Maripos. Cukup. Yaya! Ying! Ish! Kenapa korang halang aku? Dia ni dah culik Gopal dan kalahkan Fang. Sabar, Papa Boy. Mereka bukan yang kau sangka kan? Siapa pula ni? Izinkan aku perkenalkan. Pemerintah, pengguna asal kuasa elemental beliau. Tuanku, Ku Puteri. Salam perkenalan, Bobby Boy. Maaf, Tuanku. Nama dia yang sebenar adalah Bobo Boy. Oh, maaf. Salam perkenalan, Bobo Boy. Sebenarnya, aku yang menghantar Maripos untuk menguji sejauh mana penguasaan kuasa elemental kamu. Maafkan kami, Bobo Boy. Ampunkan Patik, Tuanku. Patik dah cuba, tapi dia hanya keluarkan elemental tahap kedua. Tahap kedua? Jadi, kamu belum dapat kuasai tahap ketiga? Belum. Tapi sebenarnya, kenapa Tuanku dan Maripos cari saya? Kami ke sini membawa hajat yang besar, Bobo Boy. Aku perlukan kuasa elemental beliungku semula. Lebih elok rasanya kalau aku tunjukkan saja kepada kamu. Kamu akan rasa tidak selesa pada mulanya. Tapi, ianya tidak berbahaya. Apa yang tak bahaya tu? Ini. Windara merupakan sebuah planet yang mempunyai cuaca yang sentiasa bergolak. Walaupun begitu, penduduk Windara sentiasa hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Sehinggalah kedatangan Retaka. Aku telah bertarung habis-habisan dengan kuasa beliauku. Tetapi aku tewas di tangannya. Dan kuasa elemental beliungku dirampas. Aku terpaksa berhibernasi di dalam kepompong untuk merawat kecederaan. Dan aku amanahkan kerajaan Windara kepada penasihat kananku, Reramos. Usah khawatir, Tuanku. Ati akan menjaga Windara dengan baik semasa ketiadaan Tuanku. 100 tahun lamanya aku berhibernasi. Namun setelah sedar, Reramos rupanya telah berpaling tadah dan merampas tahta Windara. Apa benda yang aku nampak dalam kepala aku tadi? Aku pun nampak juga. Macam kita betul-betul ada dekat sana. Itu adalah kebolehan telepati milik Tuanku Ku Puteri yang berkomunikasi terus ke minda korang semua. Jadi, sebab tu Tuanku perlukan kuasa beliau ni semula dari saya? Benar. Kuasa beliung adalah satu-satunya kunci yang dapat membebaskan planet ini dari cengkaman pengkhianat Reramos. Tapi, waktu saya kehilangan kuasa akibat Retaka, seluruh galaksi menjadi terancam. Saya tak boleh kehilangan kuasa ni lagi, Tuanku. Aku faham, Bobo Boy. Fikirlah dahulu masak-masak. Kamu hendak perlu buat keputusannya sekarang. Macam mana ni? Bobo Boy, tak payahlah kau nak fikir panjang-panjang. Kuasa tu kan jadi kuasa kau. Tapi, kuasa tu memang kuasa asal Tuanku Ku Puteri. Dan kau sendiri dah nampak kan apa yang Ramos tu dah buat kat planet Windara ni? Cuba kau ingat balik, Bobo Boy. Kalau bukan sebab 7 kuasa elemental tu, kau takkan boleh dapat kalahkan Retaka. Kalau bumi kena serang lagi, macam mana? Tapi, Tuanku Ku Puteri cuma nakkan kuasa tu untuk selamatkan rakyat dia. Kalau aku serahkan kuasa beliau,
Aku masih ada 6 kuasa. Alah, tapi tak kolektor lah, boy. Dah tak lengkap 7. Aduh, sakitlah. Terpulanglah pada kau, Boy. Sama ada nak serahkan atau tidak. Betul. Apapun keputusan kau, kami sokong je. Walaupun keputusan tu salah. Ding, apa kau buat kat atas tu, Maripos? Tanya, ni mesti curi-curi dengar kita orang berbincang tadi, kan? Maaflah, aku ndak berniat nak mengganggu privasi korang. Tapi, kamu orang perlu tahu betapa gentingnya keadaan di Windara sekarang. Saksikanlah, keindahan Windara memang tiada tolok bandingnya. Tapi, lihatlah. Sedikit demi sedikit, Windara dijarah, dijadikan kuari dan lumbung. Hasilnya, dijual demi memuaskan ketamakan si Ramos yang sombong tu. Ini lagi teruk dari apa yang Retaka buat di Limbara. Sebab itulah, Tuan Kuku Puteri tiada pilihan lain, Boy. Hanya kuasa beliung sajalah harapan terakhir kami. Aku tak boleh biarkan perkara ni terus berlaku. Aku perlu serahkan kuasa Bunyi apa pula tu? Tak mungkin. Kita dah dikesan oleh Angkatan Ramos. Kapal kita dah dijangkut dari belakang. Kita mesti musnahkan cangkuk-cangkuk tu. Atau kita tidak akan dapat lepaskan diri. Faham. Pergi dapatkan tuanku. Yang lain ikut aku. Atas sana. Tukarkan cangkuk-cangkuk tu, Gopal. Baik, tukaran biskut. Macam, nak biskut coklat ke biskut krim? Ish, biskut apa-apa je lah. Okey, got it. Asalkan bukan biskut kau. Sebab biskut kau kan keras. Ish, apa kau cakap? Dah terlambat. Apa benda tu, boy? Aku gelilah. Kenapa diorang tak serang lagi? Aku tak boleh lah dengan serangga-serangga ni. Penakut. Bukan penakut lah. Aku penggeli. Tengok tu. Bentuk macam lipas pun ada. Kelkatu lah. Samalah tu. Hati-hati. Mereka adalah Kelkatu. Bangsa yang telah dikawal oleh Ramos dan dijadikan sebagai tentera. Bersedia semua. Jangan, Tuanku. Tuanku tiada kuasa beliung untuk bertarung. Ampunkan kami, Tuan Kuku Puteri. Maharaja Ramos telah mengarahkan saya dan Cikala untuk mengiringi tuanku ke Istana Kupuri. Dipersilakan. Jangan kau merepek, si Bella. Rakyat Windara tak pernah angkat si pengkhianat tu jadi maharaja mereka. Aku tidak ada masa untuk bertikam lidah, Maripos. Kalau tuanku tak nak ikut dengan cara yang baik, kami tiada pilihan lain. Kelkatu! Daya, kau dan Gopal pergi hancurkan cangkuk-cangkuk tu. Yang lain lindungi Tuan Kuku Puteri. Baik, urus aku. Berita di sini. Jom Gopal. Mana dia? Aku dekat-dekat dengan diorang tu. Kuasa elemental.
Para lambai. Aku ngagak, Kiki! Tukar cangkuk tu cepat, Gopal! Kau ingat senang ke nak lawan kekal tua bos aku ni? Nyah kau dari sini. Diorang dah tak ada dah. Gopal! Sekarang cepat! Ha, tembakan tepat. Biskut, angkat. Wah! Tutupan bayar. Tepat pada sasaran. Nampaknya aku sendiri yang kena selesaikan. Lajunya. Mana dia pergi? Rasakan ni. Tinju mentara. Tumbukan bertubi-tubi! Dia ni dah kenapa? Entah. Niat misterius lah tu pakai scarf lilit-lilit. Lilit balik scarf tu! Lilit balik! Ya. Ying. Sakitnya. Kuasa pemulih. Lindungi tuanku. Tukaran gula-gula getah! Ha! Dah macam lipas kena getah! Bahaya tuanku. Janganlah curi lagi! Mana tuanku dapat? Hulu balang yang lemah ni. Lemah? Kau memang memaksa aku. Boy kuasa 2. Elemental Fusion. Halilintar. Solar. Boy Supra. Huyo! Habislah korang! Boboiboy boleh gabungkan dua kuasa elemental? Keganasan kurang akan tamat di sini. Gerakan Supra. Tembakan Super Supra. Kuasa maksimal. Boboiboy. Tutupan bayar. Hebatnya. Tenaga aku. Hati-hati, boy! Kuasa fusion supra kau dah gunakan terlalu banyak tenaga. Tapi sekurang-kurangnya kita dah dapat kalahkan dia orang tu.
Kuala! Ha? Dia dapat tahan kuasa Supra! Tak mungkin. Mari aku tamatkan semua! Alamak! Dia nak serang lagi! Kipas bebas! Mari, bos! Bobo Boy, Feng, bawa Tuan Kuku Puteri ke port kecemasan segera. Tapi... pergi cepat, Boba Boy. Biar kita orang cuba lengahkan diorang ni. Tunggu apa lagi? Kita kena pergi cepat, Bobo Boy. Mari, ikut sini. Maafkan aku. Ke tepi! Masuk cepat, Fang. Bobo Boy. Jom, Bobo Boy. Tapi kawan-kawan saya macam mana? Jangan risau. Ramos hanya mahukan aku. Lagi cepat kita beredar, lagi cepat mereka akan selamat. Hah? Tuan Kuku Puteri! Bobo Boy. Jika benar kau ini pelindung galaksi, kau mesti lindungi Windara dari mereka semua. Feng, kau dapat tak hubungi diorang? Tak dapat. Kita mesti cari tempat yang lagi tinggi. Huh? Jangan, Bobo Boy. Kau dah hilang banyak tenaga lepas gunakan kuasa Fusion Supra. Tak mungkin. Bobo Boy. Tuanku! Ni semua salah aku. Kalau aku serahkan kuasa beliung pada Tuan Kuku Puteri awal-awal lagi, dah tentu. Ini bukan masanya nak bersedih. Kita kena cari jalan keluar dulu. Feng, apa tu? Oh, ribu pasir! Lari, Bobo Boy! Cepat! Hai. Kipasan kipas! Ikatan berduri! Cayalah, Maripos. Sudah, Tuanku sedang menunggu kita. Tuan Kuku Puteri, kami datang nak selamatkan Tuanku. Boba Boy, Maripos, patah balik. Itu perangkap. Kita jumpa lagi, Bobo Boy. Diorang dalam bahaya. Kita kena tolong diorang cepat. Tapi macam mana? Hayah, macam mana lagi? Mana Tuan Kuku Puteri? Jangan biarkan dia terlepas. Apa benda? Siapa tu? General Karumbang. Kau kenal ke dia, Maripos? Ya, General Karumbang merupakan panglima paling setia Kuku Puteri. Tetapi dia telah tewas dalam pertempuran dahulu. General, ini saya, Maripos. Bukan. Dia bukan lagi Karumbang yang kau kenal.
Sekarang dia hanya mendengar arahan aku saja. Apa yang kau dah lakukan padanya? Dan mana Tuan Koko Puteri? Serang Karumbang! Kuasa elemental. Boboiboy cover. Tanah pelindung. Kalian semua sudah tersilap langkah. Serang lagi! Jaga-jaga! Berani betul. Tumbukan cover. Boboiboy! Kau tak apa-apa? Sia-sia saja. Tangkap atau tamatkan mereka, Karumbang. Kipas bebas! Inilah akibat menentang kami. Cepat pulih, Maripos. Kau perlu bantu Boboiboy. Tuanku, jangan hiraukan Boboiboy. Selamatkan diri tuanku dahulu. Tidak boleh, Karumbang. Mereka sudah tolong Beta. Takkan pula Beta mahu tinggalkan mereka. Tuanku tak faham. Hamba tak mahu tuanku jadi mangsa Ramos. Dia akan sedut nyawa tuanku untuk dirinya. Kenapa kau bocorkan rahsia Beta? Kemari, tuanku. Karumbang. Tuanku, ampunkan segala perbuatan hamba. Sewaktu hamba di bawah pengaruh Ramos. Beta amat hargai khidmat bakti kau padaku, Jeneral Karumbang. Terima kasih dan selamat tinggal. Bahaya, tuanku! Lazar. Sungguh lazar. Kecederaan dia tadi dah pulih. Kejamnya! Karumbang! Karumbang! Kuasa apa boleh? Dia sudah tidak ada, tuanku. Karumbang! Karumbang! Usah bersedih, Tuanku Kupuri. Beta akan hantar Tuanku pada Karumbang sekarang juga. Henti, Ramo! Masih bertenaga.
Kalau semut tu sendirian, memang nampak lemah. Tapi, bila bekerjasama, boleh jadi gagah perkasa. Wah! Kuasa sama 7! Rasakan ini, jaring berduri. Penglihatan beta. Cengkaman kapal. Sekarang Blaze, ais. Rasakan semburan api dan ais. Panas! Sejuk! Tak cukup lagi. Satikan dia, Taufan. Berhembusan sembara. Tahan pedang Halisa. Kau ingat, beta akan kalah semudah itu. Sola! Go Sola! Habiskan dia! Beta adalah Maharaja Ramos. Tembakkan! Penakluk Windara, jagaku! Sola! Setakat ini sajakah tahap kuasa penguasa elemental? Lemah. Pertarungan tadi membuatkan beta lapar. Biar beta bersantap dahulu. Dia nak pulihkan diri dia dengan makan kita. Sebentar, Bobo Boy. Biar beta pulihkan kejeraan kamu dahulu. Tuanku, lebih baik tuanku ambil semula kuasa belum tuanku. Gunakannya untuk kalahkan Ramos. Beta rasa macam nak mulakan dengan pembuka selera. Nanti! Aku ni banyak lemak, tinggi kolesterol. Elok makan fat dulu. Woi, kalau aku kena makan, kau pun kena makan sekali. Tahu tak? Alamak! Okey. Makan yayai daging dulu. Sudah terlambat, Bobo Boy. Proses peralihan kuasa mengambil masa yang lama. Hanya kamu sahaja yang boleh kalahkan dia. Tapi tuanku, saya tak mampu. Perjalanan seorang penguasa elemental akan sentiasa bergolak, penuh dengan cabaran dan rintangan. Sama seperti ribut di luar tu. Tetapi, walau sesusah mana sekalipun perjalanan itu, kamu tetap perlu mengharunginya. Tapi tuanku, macam mana? Macam ni. Kenapa tuanku tolak Bobo Boy? Nampaknya tuanku sendiri pun dah hilang pertimbangan. Tuanku Puteri masih kena kawal dengan Ramos ke? Tak mungkin. Paus Sfera Lampu Bot dah tak ada. Korang, cuba tengok betul-betul. Tuanku tengah gunakan kuasa telepati. Bobo Boy, tenangkan jiwa. Tuanku Puteri, Biarkan angin bawamu ke mata beliau, di mana kamu akan jumpa kuasa yang terselindung. kuasa beliau. Maafkan saya, tuanku. Saya lambat berikan kuasa beliau pada tuanku. Jangan begitu, Bobo Boy. Setiap perkara yang berlaku pasti ada sebabnya. Kalaupun saya berubah jadi beliau, saya tak pasti jika saya boleh kalahkan Ramos. Satu perubahan kecil
cukup untuk merubah segalanya. Perubahan kecil? Saya rasa saya dah faham. Baiklah. Masa untuk santapan. Apa tu? Suara tu macam suara... Tuanku, adakah itu... Iya, Maripos. Itulah elemental beliau. Ramos kau kata? Kita tuanku Maharaja Ramos! Diam! Kemana kau menghilang? Sini, tuanku. Mari sini kau! Kau nampak tak tadi, Maripos? Gerakan Bobo Boy tu sama macam kau. Ya, aku nampak. Peniru. Marilah kejar, tuanku. Udah tiada! Takkan tu je yang tuanku mampu. Berhenti menghilang! Hai, kalau susah sangat nak kena, biar saya je lah kenakan tuanku. Bobo Boy dah jadi kupu-kupu. Dah tak betul budak ni. Kebal, Mario. Tak kena, tak kena. Oh, yo! Boleh jadi kupu kepak. Sekarang, tada! Berani betul kau budak! Tuanku kata tuanku penakluk yang gagah perkasa. Takkanlah dengan budak macam saya pun boleh kalah. Diam kau! Udah biadab! Saya biadab. Tuanku yang seksa penduduk planet ni, paksa orang tua dan budak-budak kerja di lumbung, tapi saya yang biadab. Geli betul hati saya. Ketawalah lagi! Naik angin ke tuanku? Pusaran vortex! Rasakanlah pengkhianat! Ini untuk Windara! Tunggu! Jangan! Selamat pergi makan angin! Hebatlah Bobo Boy. Bobo Boy sudah kalahkan Ramos. Akhirnya, Windara kita sudah bebas, tuanku.
Tuanku, Mana Tuan Peri Ramos pergi? Pergi cuti tak ajar. Iya. Ngandang ini. Berhenti, Bobo Boy. Ramos dah kalah. Nampaknya perkara yang beta risaukan sudah berlaku. Kenapa Tuanku? Apa dah jadi ni? Kuasa beliung sudah mula mengawal dirinya. Mana Tuanku ni? Tuanku? Oh, Tuanku. Berhenti. Berhenti, Bobo Boy. Tolong saya, Tuanku. Saya tak boleh kawal diri saya. Ingat, Bobo Boy. Kamu yang mengawal kuasa itu, bukan sebaliknya. Macam mana, Tuanku? Saya tak boleh, Tuanku. Semuanya sudah berakhir, Bobo Boy. Lepaskan saja kuasa. Lepaskan. Lepaskan. Jaring fire! Bobo Boy! Beberapa kubah aneh mula muncul dan merubah persekitaran di bandar-bandar utama serata dunia. Sesetengah orang ramai yang berada di dalam kubah kelihatan bertukar menjadi raksasa. Dari maklumat yang operatif Zila kumpulkan, alien penakluk akan gunakan Power Sfera untuk aktifkan kubah pengubah realiti. Prioriti kita adalah untuk hentikan mereka dari aktifkan Power Sfera tu. Inilah apabila realiti bertukar dalam dunia simulasi. Ayuh anak muda. Kuasa simulasi! Papa, kenapa lambat? Kebenaran tak pernah lambat, tapi tak on time aja. Bobo Boy, sorry! Saat bahaya melanda, akan muncul Wira untuk membantu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Heroes Unite kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya.